Ibu garang. Tak boleh apa-apa dah anak tu. Dia bukan demam tu. Dia kegagalan buah pinggang apa benda tu. Dia berok kuning cair apa benda. Kan? Kan, kawan-kawan. Masuk kandang, masuk kandang, masuk kandang. Masuk, 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 masuk. Masuk, masuk, masuk. Kan? Masuk, 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 masuk. Dia ada sistem dia tu. Aku tak tahu macam mana lembu kita bawa balik. Dia ada perbincangan dia. Kumpulan perbincangan dia. Kumpulan hak nak kena curi. Kumpulan hak nak kena rompok. Dalam sistem dia. Kan? Kita nak minta apa benda orang ramai ni yang mana dengar dia punya sembang tu. Macam mana? Kita bawa balik benda tu. Kita yang beli benda tu. Dia punya sembang saja. Dia punya sembang air liur. Balik. Mereka. Aku tak faham juga. Dia kata kawan baik apa benda. Ada urusan. Ada urusan kehidupan dekat situ. Masuk kandang. Masuk kandang. Masuk kandang. Masuk kandang. Masuk kandang. Ni ibu tua ni pun. Nak kena ni. Dia nak kena jadi macam merah tu. Macam putih tu. Cepat, 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 cepat. Kan? Aku pun tak faham jadi macam mana tau. Kita bawa balik tau. Anak bini kita pun jadi isu semasa bagi kelompok kumpulan skamer dia. Kita nak minta pihak kerajaan Malaysia, kerajaan Pahang ni, untuk apa benda yang diceritakan oleh individu ni tadi. Kita nak tahu apa benda. Dia macam mana dia punya teknik pembiayaan tu. Untuk pengganas tu, untuk keganasan tu. Yang aku tahu, pasal dekat Ulu Tiram tu, Yusri ni ada. Sebelum dia dapat uniform, apa dia curi uniform aku dekat situ, dia dengan Hanif ni ada. Dekat Ulu Tiram tu. Individu tu. Sebab individu tu mari dekat sini curi lembu. Banyak lembu dekat Johor tu dijaya dicuri oleh individu ni tadi. Nak kena check balik.